Ke mana kita? Thailand. Aku tak ada beg kecil lah. Kalau ada beg 30 liter, aku sumbat 30 liter lah. Ni ada beg 50 liter. Macam nak duduk lama. Berapa lama kena sidai bang? Macam mana? Rasa sampai ke? Berapa hari kan? Sejak lebih lah. So sekarang ni dah settle. Allah ajak. Okay, dah settle. Biru. Nak masuk train. Setelah beberapa jam berdiri, Aduh, daripada 8 suku sampai 8 suku. Tunggu tahu tu buka sampai dalam berapa? 1 5 minit. Sekarang pukul 11 12 lebih. Bro baru mendarat di Thailand. Barai bro, tempat barai. Ni Taiping ni. Macam kat tempat aku lah. Logo macam Ipoh lah. Sekarang tengah berjalan cari kita makan. Kenapa? Sebab lapar. Tengok suara sedih nak kan. Bangat gula semua. Okey, tujuan utama dah sampai lah. Alhamdulillah. Demi. Tujuan utama dah sama je macam kat Malaysia. Esok ni balik ni. Ni barang. Imagine. Kita tak buat outfit check je ni. Kita nak kena buat outfit check. Bila aku baju. Kita dah sampai, dah beli ayam. Yang ni nak makan. Dah lapar tu nak makan. Okay, tengok tu. Kalau pukul bila sampai ni. Jom makan. Lapar. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Makan apa bang? Makan apa? Apa ni nasi apa? Nasi gomo. Gomo. Dengan tai pie. Makan apa? Gomo. Sama sebab kami budak-budak baik. Tak tahu dah apa sebenarnya. So sekarang tengah tunggu makanan. Okay, so sekarang dah jam berapa sekarang? Dah 1 apa? 1.24 waktu Thailand.
Kat Malaysia dah pukul 2.24. So sekarang ni tengah tunggu makanan. Kita makan, lepas tu pergi check in. Lepas tu kita sambung perjalanan bergerak. Makan nasi RM10 banyak ni. Bersebat. Okay, berbala tak berbala? Sedap. Rasa macam masa malam. Sedap. Sedap? Sedap. Rasa. Okay. So aku akan try. Rempah tu rasa. Tak. Baik lah. Aku letak dalam beg. Setelah hampir 10 minit berurusan dengan plug ni, akhirnya dah boleh letak. Tengok tu. Tu saja aku boleh lah. Ha? Tengok. Kalau pandai pun boleh. Yang kedua boleh. Memang lah. Ni kan semua kepala 3 letak situ. So sekarang ni aku nak charge phone aku. Nak rehat jap, lepas tu nak pergi Songkla Old Town. Lepas tu nak pergi Lepas tu nak pergi Samila. Nak tengok nak pergi tengok sunset. Jauh. Dah sambil kau boleh jauh. Ada. Samila. Kami dah sampai dekat hotel yang sangat besar kot sebenarnya. Okay, sini ada 2 katil single. Di sini ada lagi 2. Lepas tu ada cermin kat sini. So kita tengok tandas. Ni tandas kan? Okay, ni tandas dia. Ada kamera. Aku ada cameraman. Ni tandas. Okay, kita tengok tandas satu lagi. Oh, ada peti ais pun ada. Okay, Allah sangkut. Ada peti ais, adalah peti ais tu. Siapa yang ada? Ni. Aku boleh translate. Always turn off the air conditioner before going outside. Aku boleh translate. Ni, bijak ni. Sekarang ni agak barai. So nak rehat asal, nak solat. Tak masuk waktu lagi. Nak rehat asal. Lepas tu kita akan pergi Songkla Old Town, video lain. Video ni hanya untuk pergi Thailand je. Daripada Malaysia pergi Thailand. So kalau nak tengok video lain, tunggu lagi 2-3 bulan aku akan post video baru. So, bye. Okay, so selepas menjalani hari yang sangat panjang, aku akan tutup hari dengan makan Maggi jenama Ruski. Halal. Sebab dekat Songkla susah sebenarnya nak cari makanan halal. Member-member aku pun tengah makan. Ni pun baru habis makan. Seorang lagi makan. So memang makan Maggi je. Sebab apa? Sebab nak jimat duit. Rasa macam Maggi tom yum Maggi, tapi dah pedas lagi. Dia rasa ingin sedar. Kalau pernah makan, sedar. Tak pernah. Member aku daripada pagi sampai sekarang balik ke meja lagi. By the way, owner hotel ni franchisee. Kuah dia sedap. So I see you when I see you. See you in the video. Assalamualaikum.